Komuniti memerlukan lebih banyak bantuan bagi memastikan penggunaan internet dalam kalangan kanak-kanak di rumah berada dalam keadaan selamat, kata ibu bapa yang semakin bimbang dengan pendedahan tanpa kawalan kepada kandungan berbahaya, tidak senonoh serta penipuan dalam talian. Siti Normaliana Rashid berkata, kerjayanya sebagai seorang jururawat menuntut masa yang lama di hospital membataskan kawalannya ke atas penggunaan internet anak-anak. Saya sangat risau sebab lagi-lagi saya bekerja kan. So kadang tinggal dia orang, kalau kita tak boleh nak control phone tu, dia tak tahu apa yang dia orang tengok kan. In terms of pro dia sebab dia senang nak buat kerja rumah. So dia orang kat kelas pun ada grup murid-murid sendiri. So kalau kita sekat, dia orang sendiri tak boleh nak akses. Dulu lain, sekarang lain. So kita kena ikut peredaran zaman. Nak tak nak kita kena terima. Dia ada buruk, dia ada baik. Ramesh Rajan, seorang kaki tangan pihak berkuasa tempatan pula, mengehadkan akses internet kepada anak-anaknya berusia antara 6 hingga 14 tahun. Dia cuma pakai telefon bimbit yang biasa je. Yang tak ada internet. Zaman sekarang ni, dia orang dah ada gadget telefon sebagai tab, social media, IG, Facebook. So kena sebab bimbang. Mungkin dia orang tengok yang bukan ke, ataupun orang tersilap tekan scammer ke. Untuk rekod, sepanjang Januari hingga September 2025, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menurunkan lebih 1,400 bahan lucah melibatkan kanak-kanak. Pelajar tingkatan 6 sebuah sekolah di Setapak, Adam Haris Rahman pula berpandangan, walaupun teknologi kini menawarkan pelbagai kemudahan, kanak-kanak masih memerlukan perlindungan yang berkesan, terutama campur tangan dari kerajaan. Sebagaimana negara luar Malaysia juga seperti China, dia buat pembatasan terhadap penggunaan sosial media seperti TikTok, dan pembatasan tersebut boleh membatasi para pengguna daripada link atau konten-konten yang tidak elok lah. Azurin Zainal, FMT.